Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Roslan. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Nama saya Cikgu Roslan bin Nur, asal dari Sibu, Sarawak. Dan Alhamdulillah hari ini saya sudah berkhidmat sebagai guru selama 35 tahun 7 bulan. Memulakan persekolahan saya di SK Abang Ali, Sibu. Seterusnya menyambung pelajaran di tingkatan 1 hingga 3 di SMK Kampung Nangka, Sibu. Kemudian SMK Rosli Dobi dari tingkatan 4 hingga 6 atas. Selepas tingkatan 6 atas, saya memohon untuk menjadi guru pelatih di Maktab Perguruan Sarawak Miri yang kini dipanggil sebagai Institut Pendidikan Sarawak. Dan penempatan pertama saya ialah SRB Saint Mark Dalat, sekarang SK Saint Mark. Situlah saya memulakan kerjaya sebagai pendidik dan memperolehi banyak pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Saya pernah menjadi PK Core Curriculum semasa di sekolah pertama ini pada tahun 1993 sebelum berpindah ke sekolah lain pada tahun 1994. Saya sangat berterima kasih kepada isteri kerana sentiasa ada semasa susah dan semasa senang saya. Selain itu, rakan-rakan guru, warga sekolah juga banyak membantu serta memberi inspirasi sepanjang saya berkhidmat. Pesanan kepada guru-guru muda ialah ikhlaskan hati semua dalam mendidik anak-anak. Niatkan dalam hati sebelum memulakan perjalanan ke sekolah. Setiap hari itu kerana Allah Ta'ala. Jadilah seorang guru yang penyabar, sentiasa belajar dan jangan pernah berputus asa. Terima kasih atas segala kenangan yang indah sepanjang saya berkhidmat di sini. Semoga kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
selamat bersara kepada sahabat baik saya, saudara Roslan Noor. Segala jasa baik, tunjuk ajar, panduan sewaktu kita bersama-sama di sekolah lama dahulu amat-amat saya hargai. Semoga jasa baik saudara Roslan Noor ini akan diberikan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga di fasa baharu ini nanti akan memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kegembiraan bersama keluarga yang tersayang. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bersara. Semoga sihat selalu. Assalamualaikum kepada sahabatku, abangku Kanda Roslan. Ya, akhirnya selamat menjadi YB yang berhormat, yang bersara ataupun yang berjasa. Selamat join kumpulan K-pop. Apa itu K-pop? Kumpulan orang-orang bersara. Tadi hafalan. Okey, jadi begitulah pahit liku kita dalam bidang pendidikan ni kan. Macam-macam kita dah rasai, iaitu daripada penilaian darjah 5, apa lagi, KBSR, KSSR, dan yang terbaru ni dan seterusnya. Jadi alhamdulillah abalan dah bersara, dan jangan lupalah kami di sini. Dan kalau turun Ipoh, carilah saya, Cikgu Saiful Hafiz. Okey, sebelum akhir kata, kita jadi guru ini memang bukan orang yang hebat, tetapi semua orang hebat adalah berkat jasa seorang guru seperti kita. Bye, love you. Muah 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 muah. Assalamualaikum kepada sahabat saya Cik Roslan Noor yang akan bersara pada hari ini. Saya ucapkan selamat bersara, selamat kembali ke pangkuan keluarga, dan selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Tak payah lagi nak fikir pasal kerja. Alhamdulillah. Dan saya juga doakan sebab 30 tahun Encik Roslan berkhidmat sebagai guru akan dikira sebagai ladang pahala untuk Encik Roslan, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Pergi Sarawak jalan-jalan, naik belon tinggi-tinggi. Selamat bersara kepada Cik Roslan. Panjang umur, insya-Allah kita jumpa lagi. Tahniah Cik Roslan atas persaraan, dan semoga Allah terus berikan kesihatan yang baik dan sentiasa ceria di samping keluarga tercinta. Bye Malan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey, selamat bersara kepada sahabatku Roslan Noor. Okey, semoga terus berjaya dalam hidup, jaga kesihatan, okey, jaga makan minum dan sebagainya supaya kekal sihat dan terus berjasa kepada keluarga, dan jangan lupa kepada kami yang masih belum bersara ini. Okey, semoga terus berjaya dalam hidup dan terus sihat. Okey. Alhamdulillah, terima kasih.